inilah rumah yang paling murah di Sungai Petani. Okey, ini adalah parking lot hampa. Hampa tengok dekat sini. Nak letak satu biji. Sana, 2, 3, 4. Sana pun boleh. 5, 6, 7, 8. Semua pun boleh. So, jom tengok dalam. Selamat datang ke rumah idaman hampa. Okey, sekarang kita berada di ruang tamu. Hampa boleh tengok dekat sini. Kalau hampa letak TV dekat sini, meja makan dekat sini sangat nice gila. Okey, jom. Rumah ni kita bagi tahu ada 3 bilik tidur, 2 bilik air. Okey, jom kita pergi ke master bedroom. Apa tengok dekat sini? Master bedroom dia memang sangat luas tau. Okey, yang bestnya ada toilet privacy untuk hampa. Boleh tengok. Okey, jom. Mai sini cepat. Kita pergi ke bilik yang kedua. Okey, ini adalah bilik yang kedua. Okey. Ini adalah bilik yang ketiga. Luas juga tau. Sama macam bilik yang kedua. Okey, bilik 2 dan bilik yang ketiga boleh guna tandas dekat sini. Okey, bahagian yang terakhir yang pastinya mak dan isteri hampa sangat suka. Betul tak betul? Okey, ni tengok bahagian dia. Yang ni siap-siap dah ada tabletop. Ini kalau kau hampa letak kitchen cabinet dekat atas, confirm cantik, nice gila. Okey, so jom kita pergi ke bahagian belakang ni. Mai. Belakang ni memang sangat luas. Tengok, hampa nak bercucuk tanam pun semuanya boleh. Sebab apa? Ini adalah rumah hampa. Kepada hampa yang bergaji RM3,000 layak untuk apply rumah ini. So, jangan lepaskan peluang. Owner nak lego dekat hampa serendah RM290,000. So, kepada siapa yang berminat dengan rumah ini, boleh terus kontak saya di bawah. Okey, Bye.